Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu kembali. Di sini kita ada sebiji Iveco nak tukar dia punya motor untuk pintu untuk tingkap untuk tingkap pemandu sebelah kanan. Kita dah buka tadi. Kat sini dia ada dia punya skru saiz 10 mm. Sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena buka dia punya cover set dulu, tarik, and then buka dia punya insulation ni, dan gunakan sepanas saiz 10 untuk buka skru. Okey, yang ini adalah motor yang baru. Motor yang baru beserta ni punya part number 4500493. Ini punya motor yang baru. Cuma apa yang saya perasan, untuk skru ni dia masih lagi menggunakan M8, cuma untuk nut dia tu dia gunakan saiz 14. So tak ada masalah, kita boleh masukkan. Yang penting kita boleh masuk ke dalam lubang ni ya. Ada 5 lubang untuk 5 skru. 1 2 3 4 5. So kita cuba tunjukkan macam mana. Mula kita masukkan yang panjang ni dulu ke tepi dan masukkan motor dia. Oh ya, sebelum tu saya lupa nak tunjuk. Kalau perasan sini ada nampak tak paip putih? Ini adalah paip PVC yang saya pasang sendiri untuk sementara menahan cermin ni daripada jatuh ke bawah. So benda ni simple je, kita boleh gunakan kayu ke atau apa-apalah yang sesuai untuk tahan dia sementara. Untuk ni saya gunakan PVC pipe elektrik dan saya buat macam ni ya. Untuk tahan cermin ni buat sementara kita nak buat kerja. Okey. So gunakan idea masing-masing untuk tahan dia. Sama ada kita nak gunakan tape pun boleh. Kita tapekan dekat atas, pegangkan cermin ni dengan frame tingkap. So, pun boleh juga. Kita pulang daripada masing-masing. Ni mana senang Okey, kita teruskan kerja kita. Kita perlu masukkan mengikut dia punya lubang asal Okey, untuk kerja-kerja macam ni dia agak leceh juga sebab tempat dia ni sempit. So tangan kita nak masuk tu agak susah lah. So kena ada sense juga lah macam mana nak masukkan dia supaya boleh rapat. Kalau tangan kita agak besar mungkin susah sikit kot nak masuk. Tapi kalau tangan yang sedang-sedang macam saya ni, boleh masukkan tangan sikit supaya kita boleh tolak. Okey. Sekarang ni dah terikat 3 biji. Tinggal lagi 2 biji sini dan sebelah sana. So kita dah berjaya masuk dan kita boleh gunakan balik skru saiz 9
skru saiz 9 pula, skru saiz 10. Alright. Mana skru yang asal Mana skru tadi? Kemana pula? Aduh. Masukkan balik dia punya soket Okey, sini ada masalah sikit sebab saya tengok soket yang datang adalah tak sama. Soket yang datang tak sama. Ini soket yang asal daripada body, yang ini soket yang baru. Jadi saya rasa kita terpaksa potong. Sebelum tu kita nak pastikan dulu motor ni ada supply ke tak. Okey, kita ambil lampu sekejap.